Assalamualaikum Kak. Salam. Kak, saya dengar sini ada nasi lemak 4 benua. Ya betul. Boleh saya try satu? Boleh? Kita buat yang untuk set family. Ada Boleh 4 set nasi. family. Boleh yang tu Boleh. Okay, boleh? Saya nak menyebut tengok boleh? Boleh. Dah Oh, ni nasi dia. Ni nasinya. Yang ni kita nasi lemak pandai. Oh, yang hijau tu pandai. Yes. Ni memang pakai pewarna ke? Tak. Kita memang pakai pisau original. Memang pakai pisau pandan? Yes. Okey. Samping ni nasi lemak strawberry. Bukan pewarna ya. Ini memang ada rasa strawberry. Okey. Nanti kita try Boleh. Ini nasi lemak kunyit. Oh, nasi lemak kunyit. Okey. Berempah, kunyit berempah. Kita pernah makan nasi lemak kunyit. Boleh. Nasi lemak kunyit ni ada. Nasi lemak berempah. Oh, yang putih tu nasi lemak biasa lah. Nasi lemak original. Ini nasi lemak pandai. Ini nasi lemak strawberry. Okay, nice. Okay, tu apa tu? Ayam ah? Yang ni ayam. Ayam goreng. Ini udang. Okay. Oh, banyak yang berudang. Udang ni memang kita letak 8. Oh, 8 ekor. Okay. Kita akan letak crispy ni. Ini sambal udang. Yes, ini sambal udang. Oh, ni sambal kerang pun ada? Ini sambal kerang. Ini sambal kerangnya. Ini sambal kupang. Okey, ni nasi lemak 4 benua set family. Okey, kalau sini berapa ringgit? Okey, macam ini dapat semua harga dia RM65 je. Ada free air. Okey, air apa je? Air sirap ais ataupun teh ais dapat 4. Ada strawberry punya taste Rasa makan. Nice lah. Mesti ada sambal. Better dengan sambal lah. Yes, ini sambal sangat nice. Operasi daripada pukul 4 petang sampai pukul 2 pagi. Hari-hari? Hari-hari buka. Kita cuti kalau kita ada macam nak buat family day ke macam tu je. Tapi masa ni hari-hari kita buka lah. Okey, baik. Terima kasih. Sama.